Bang, jangan melebihi, boleh tak? Bukan apa, bukan tak boleh, boleh. Tapi agak-agak lah. Kenapa? Bajet cuma ada 150, 160 ribu bawah. Tapi nak duduk Velfire, kita dah bagi dah. Yang ni 155. Expect 2 power door 8 seater. Ada ke patut diminta 7 seater? Harga macam ni. Tunggulah, tunggu. Jom kita review sikit apa cerita kereta ni. So ini dia Toyota Velfire X-Pack tahun 2020. Grade 4. Yang ni original condition, memang cantik macam ni. Original. Harga pun murah. Baru 155 saja. Datangkan dengan lampu 2 LED. Projector lamp dua-dua. And then dia dekat bawah ni ada fog lamp. Grill hadapan ni model baru sebab yang ni adalah facelift tahun 2020. Kalau tahun 2015, 2016 belum. Dia start 2017, 2018 dan ke atas baru facelift. So walaupun dia expect, tapi sebabkan dah facelift unit, dia dah ada radar. Kat depan dia dah ada radar. So kereta ni dah ada Toyota Safety Sense 2.0. Okay, sport rim original tak ada. Dia bagi sport rim, owner dekat Jepun dah tukar. Yang ni sport rim 16 inci. Sama size dengan original, tapi original bentuk lagi tak lawa. Ni lagi okey. Body platform dia semua cantik. Kereta free accident sebab grade 4 kan. Okay. Lampu belakang, dia pakai lampu albino. Untuk Velfire memang lampu albino. Kalau Alphard, lampu dia macam tu. Dia punya batu ataupun orang panggil tanah belakang dia merah. Yang ni dia punya lampu dia albino. Interior semua untuk lampu dia cantik. Tak ada kabus, tak ada apa. Okay, let's go. Kita tengok bahagian interior. Sebelum tu, yang ni jangan minta lebih-lebih. Yang ni memang tak ada 360 camera. Kalau nak, kena pasang. Let's go. Yang ni keyless entry macam biasa. Interior beige color, bumbung putih. Tapi dah ada roof monitor. Ambient light semua dah ada. And then dekat sini 2 power door switch ada. Boleh nampak tak? 2 power door switch dah ada. Lepas tu, macam ni lah condition dia, original. Yang ni dah ada lane assist, pre-crash, autonomous cruise control semua dah ada. Adaptive cruise control semua dah ada. Ori mileage. And then semua sedia ada macam ni, condition cantik. Okay, kita tengok bahagian belakang. Okay, untuk bahagian belakang, seat dia 8 seater. So, memang berbaloi untuk akak-akak dengan abang-abang yang nak beli family car. Luas dan ramai boleh naik. Ini paling baloi. Harga pun murah. Baru 155k saja body price. Boleh call saya di 0177145604. Berminat nak cari kereta yang macam ni, cantik, condition top macam ni. Tak ada penipuan grade. Kita bayar duty pun duty penuh. Kita bayar duty penuh. Pastikan duty anda tu dibayar penuh. Kalau minta AP dan juga segala dokumentasi tentang pembayaran custom, boleh dapat. Okay, bye-bye. Berminat, call saya 0177145604. Ingat Rikon, ingat Nabil. Bye-bye.